Okey, tarif yang dikeluarkan oleh kerajaan US kepada negara-negara yang mengimport dan mengeksport barang-barang ini telah dilaksanakan pada awal April lalu, di mana kerajaan US telah menetapkan tarif tertentu seperti di Malaysia 24%, kemudian di China 35% lebih pada waktu itu, dan benda ni berubah-ubah macam tak stabil, dan ada satu ketika itu apabila China telah cuba untuk retaliate, macam membantah, kemudian dinaikkan jadi 50. Yang terkini sekali adalah sekarang ni apabila China menaikkan tarif untuk barang-barang import daripada USA, dia telah dinaikkan kepada 80%. Mana China naikkan 80%, US balas balik dengan kenaikan 125% dengan China. Dan negara-negara lain pula dia telah beri pengecualian, dia pause selama 90 hari, flat rate 10%. Jadi ini sebenarnya adalah satu peperangan dagang di kuasa besar dunia dua, antara China dan juga USA sedang bertempur pada waktu ini. Kesannya apa itu? Kita nak lihat kepada kesan itu, berapa persen tu kita letak ke tepi dulu, tapi kesan dia adalah dari segi ekonomi di seluruh negara ini, di seluruh dunia ini akan terjejas. Maksudnya rantaian barang-barang ini mungkin akan terjejas. Mungkin ada certain barang akan jadi mahal, ada barang itu susah diperolehi, ada mungkin satu barang itu berlebihan pula stok dan sebagainya. Kesannya apa? Kesannya adalah, salah satunya adalah bila tarif ini meningkat, maka barang akan jadi mahal. Bila barang jadi mahal, permintaan jadi kurang. Bila permintaan jadi kurang, keuntungan akan menjadi kurang. Bila keuntungan jadi kurang, factory ni, pengeluar-pengeluar ni sudah tidak mampu lagi untuk mencapai goal yang asal tu. Maknanya sasaran asal tu dia tak boleh capai, dah tak boleh cope dengan resources yang dia ada. Bermakna bahawa kemungkinan besar di situ menyebabkan ramai yang akan dibuang kerja. Kalau contohnya satu kilang, kilang dia ada target dia, tapi tak sampai target itu, jualan itu, maknanya keuntungannya tidak seperti mana yang disasarkan. Sedangkan sebelum tu dia ada pekerja yang ramai. Jadi cara dia nak mengurangkan kos, dia terpaksa buang pekerja. Jadi kita umpamanya di Johor Bahru ni, kita ada ramai pekerja-pekerja kita yang bekerja di Singapura, juga yang ada di negara kita. Yang di Singapura 10% ditetapkan oleh US. Singapura ni pula dia negara trading, dia margin lebih kecil. Bila margin lebih kecil, maka bila sebarang tarif meningkat, dia sangat sensitif. Lepas tu kita tengok macam mana Singapura begitu sekali memberi reaksi apabila tarif ini diberi kepada mereka. Jadi kita khawatir ni adalah di Singapura juga terjejas ekonominya dan menyebabkan ramai yang akan dibuang kerja. Kalau kita lihat di Singapura ni, tentulah dia akan utamakan rakyat negara dia berbanding dengan rakyat negara kita. Mungkin kalau benda itu jadi, mungkin rakyat kita lah yang dahulu akan berhentikan kerja dan mereka akan kehilangan pekerjaan. Maknanya rakyat Malaysia akan bertambah, yang bekerja di Singapura akan kehilangan pekerjaan, di negara kita pun akan hadapi masalah yang sama. Jadi bercampur dua itu, kita akan hadapi secara jangka pendek masalah pembuangan pekerja yang ramai di dalam dan di luar negara kita, khususnya di Singapura ini. Inilah antara cabaran yang kita terpaksa hadapi. Begitu juga tentang kenaikan harga barang. Bila tarif itu meningkat, barang akan naik, maka kita akan berdepan dengan pembelian barang-barang dengan harga yang lebih mahal.
Walaupun ada juga kelebihannya yang ada di situ, iaitu umpamanya ada pengecualian terhadap barang-barang tertentu seperti semiconductor, seperti mineral, rare earth, ya. Maknanya barang-barang mineral ini dia tidak dikenakan charge, dia tak masuk dalam tarif itu, ya. Begitu juga dengan bahan-bahan tenaga, dia tak masuk dalam senarai tarif ini. Jadi dengan itu nanti kita masih lagi dapat mengekalkan margin yang ada tu. Yang itu kita tak ada masalah. Tapi selainnya seperti pakaian, tekstil ni, dia akan terjejas ini, ya. Kilang-kilang tekstil kemungkinan akan hadapi masalah ini, ya. Jadi apa yang sedang dirancang oleh kerajaan ini? Dari segi kerajaan sangat sensitif perkara ini dan telah mengadakan banyak mesyuarat dan pertemuan-pertemuan khususnya di negara Asia ni, di mana PM telah menyatakan bahawa kita di Asia ni, oleh sekali kita adalah pengurusi ASEAN ni, maka kita kena berdepan secara bersama untuk menghadapi masalah ini, ya, di peringkat ASEAN ni. Kita harap ia jadi berhasil, ya. Yang keduanya adalah kita juga dah perlu untuk meneroka kepada market yang baru sebagai alternatif. Kalau kita berdepan dengan tarif yang besar dengan US, barangkali kita kena cari alternatif lain daripada negara lain, umpamanya di belah Timur Tengah, di China, di Rusia, ya, kemudian di South Africa. So ini adalah ruang-ruang baru yang perlu kita terokai oleh negara kita ini sebagai langkah jangka panjang. Apa yang membimbangkan saya adalah apabila tarif naik secara mendadak, dia akan memberi kesan yang cepat sebenarnya. Kalau kita nak cari market baru, makan masa mungkin 2-3 tahun, kan. Jadi proses transisi ini dalam masa tempoh setahun, 2 dan 3 tahun, ini adalah tempoh yang agak kritikal yang perlu dilihat. Kita akan berdepan dengan ramai pihak atau rakyat Malaysia yang dibuang kerja. Jadi kita kena cari itu apa solusinya. Mungkin juga kita kena cari memberikan peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam negara kita, tapi mungkin tak setara lah, sebagai satu kaedah backup pekerjaan sementara mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka dan pengalaman mereka tu. Jadi kita kena cari juga alternatif pekerjaan yang mungkin gaji lebih rendah, tapi adalah pekerjaan itu supaya dapat menampung tempoh yang sukar pada waktu ini. Selain daripada inisiatif yang lain lah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan, supaya yang penting walaupun apa berlaku, rakyat boleh survive dalam negara kita ini.